Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perlawanan tumpuan Liga Super malam ini pastinya mempertemukan jago Pantai Timur, Terengganu FC, menentang jago Lembah Kelang, Selangor FC, satu aksi yang dijangka sengit dan penuh intensiti. Perlawanan ini akan berlangsung pada jam 9 malam dan disiarkan secara langsung di saluran Astro Arena Bola, Astro Go serta Soka. Kepada anda yang ingin menonton secara live di telefon, saya akan kongsikan link siaran langsung di ruangan komen video ini sebaik sahaja perlawanan bermula. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Kelab penyokong bola sepak Terengganu Darul Iman, TFFC, meletakkan harapan yang tinggi supaya penyerang baharu, Gervan Kastana mampu menjadi peledak utama Terengganu FC malam ini, apabila melayan kunjungan skuad Selangor FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Presidennya, Mazuki Muhammad berharap pertemuan dengan Selangor FC pada malam ini, pemain itu mampu memperagakan aksi terbaiknya dan seterusnya berjaya menjaringkan gol. Mengulas lanjut, Mazuki mengharapkan pemain import lain termasuk dua tenaga baharu dari Tajikistan, Ehsun Panjshemba dan Shervoni Mabat Shoaib lebih menyerlah terutama selepas beraksi dalam beberapa perlawanan bersama TFK. Pertemuan dengan Selangor FC, kita tidak mahu tewas lagi sebagaimana aksi pertama. Kami peminat mahu pasukan meneruskan rentak kemenangan biarpun sedar bukan tugas mudah buat pemain berdepan dengan cabaran skuad The Red Giants itu. Tapi dengan sokongan padu peminat setia selain beraksi di tempat sendiri ditambah pula dengan kehadiran tiga pemain import baharu, harap TFK mampu mengutip 3 mata penuh di laman sendiri. Selangor FC perlu melupakan kejayaan manis menewaskan kelab Vietnam, Chong En Anoy FC. Sebaliknya harus mengalihkan fokus kepada aksi Liga Super berdepan Terengganu FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Malam ini, ia menjadi perlawanan penting buat skuad kendalian Kem Panggon, terutama gergasi merah amat memerlukan kemenangan untuk mengukuhkan kedudukan di tangga kedua, selepas pencabar mereka, Kuala Lumpur City terikat 1-1 dengan pasukan tercorot PDRM. Kami benar-benar perlu fokus perlawanan malam ini. Kami akan menghadapi satu perlawanan yang besar dalam Liga. Kami perlu melupakan kemenangan ke atas Chong En Anoy dan teruskan langkah seterusnya. Ia salah satu pertandingan rasmi, tetapi kami masih beraksi dengan baik dalam Liga dan kami juga masih berada dalam pertandingan peringkat benua. Itulah fokus kami sekarang. Lupakan dan teruskan, kata Kem Panggon. Sekian ulasan daripada saya. Terus bersama kami untuk keputusan penuh dan perkembangan terkini perlawanan ini. Selamat menonton.